pindaan kepada Akta 355 ini dari segi wordingnya terlalu luas, terlalu luas. Dan kalau ikut kepada pindaan itu, dikatakan bahawa pindaan kepada Seksyen 2 dimasukkan Seksyen baru iaitu Seksyen 2A dengan menjalankan undang-undang jenayah di bawah Seksyen 2. Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah seksyen yang disebutkan di atas selain daripada hukuman mati. Jadi ada kawan-kawan kita pengamal undang menyebutkan dari segi wording itu tidak menggambarkan suatu peruntukan pindaan yang tepat. Kalau kata dulu tahun 1984 jelas disebutkan 356, ataupun pada tahun 1965 sewaktu ia digubalkan dia menyebutkan dari segi bidang kuasanya 6 bulan penjara ataupun denda RM1,000 ataupun kedua-duanya. Jadi bagaimana Prof melihat isu ini dari segi wordingnya? Dipersilakan. Terima kasih Tuan Haji. Benar, ini adalah satu soalan yang sentiasa ditanya. Kalau saya boleh kongsi dalam panel-panel sebelum ni, saya rasa saya pun dah dekat 10 lah panel yang isu yang sama kan. Antara soalan utamanya adalah kenapa dia dibuat dalam bentuk susunan ayat yang begitu dan tidak memperincikan jenis-jenis hukuman. Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari segi hukuman, sahabat saya Datuk pun dah jelaskan, YB pun dah sebut juga tadi tentang bentuk dan jenis-jenis hukuman itu. Setakat ini dalam falsafah perundangan di Malaysia, falsafah penghukuman di Malaysia ni, the sentencing philosophy dekat Malaysia ni, yang disebut dalam undang-undang bukan 3 sajalah, maknanya bukan penjara, sebat, denda dan hukuman mati tu, tapi ada juga hukuman-hukuman lain seperti warning kan, strong warning, maknanya bagi apa panggil amaran yang keras kan. Lepas tu maknanya dia ada warning. Lepas tu selepas itu ada juga bawah pengawasan orang-orang tertentu. Kalau anak mungkin bawah pengawasan ibu bapa ke, boleh mahkamah. Sekarang kalau ikut dalam prosedur undang-undang kita ada juga dalam prosedur jenayah syariah di negeri-negeri ada juga kan, hakim-hakim memberi amaran keras, admonition kepada pesalah-pesalah. Baik, kalau tanya saya sebenarnya secara jujur, saya mahukan jenis-jenis hukuman itu disebut. Sama ada kenapa saya kata begitu? Kebimbangan saya ialah, contoh, kalau kita kata sebatan, hari itu kita sebut 5 sebatan kan, 6 sebatan yang sekarang 6 sebatan. Jadinya negeri-negeri akan letak 6 sebatan dan ia akan seragamkan. Kalau kita letak mana-mana hukum, maknanya negeri lain dia mungkin boleh pindah, boleh jadi 2 sebatan je. Kalau kita letak 100 sebatan maksimum kan, maknanya dia boleh, negeri-negeri ni dia boleh pindah undang-undang. Sekarang ada 6 sebatan. Awak nak sangat undang-undang Islam ni kita bubuh 2 sebatan je. Boleh juga. Jadinya bagi saya untuk selamatkan satu nombor-nombor tu, perlu juga kita jelas pada pendapat saya lah, tapi ini kita boleh bincang lagi lah sebenarnya. Jadi jenis-jenis hukuman lain untuk mengelakkan kekeliruan, untuk mengelakkan polemik, kena boleh potong tangan ke, boleh salib ke, elok kita tak letak kalau kita tidak berniat untuk meletakkannya nanti kan. Jadi saya kata bagi saya lah, saya rasa elok juga dia letakkan jenis-jenis tu. Dan kalau kita nak bagi warning tadi kan, amaran-amaran keras tu, sama ada kita letak dalam susun atur yang lain lah. Tapi tadi pasal masuk dalam penjara ke, dia mesti ada dalam peraturan-peraturan penjara pula. Sebab kita kalau
undang-undang syariah juga hendaklah menerima pakai peraturan-peraturan penjara kalau kita guna penjara yang sama kan. Jadi ini satu isu yang agak kompleks. Dan bagi saya tidak mengapa kita tinggallah dulu. Bagi saya juga berpeluang bercakap dengan Amanah ke PAN. Saya ambil amanah lah yang positif yang beramanah lah agak harapnya insya-Allah, dan yang satu tu pun yang bersatulah insya-Allah ya. Jadi kita nak mengambil pendekatan ini persoalan penting. Persoalan bagi saya masih lagi kita boleh bincangkan, sebab ini cuma yang kita duk bincang sekarang ni ialah cuma usul. Jadi mungkin di pihak menteri pun kalau dia nak defend besok, dia cuak dengan soalan-soalan beginilah. Jadi terpulanglah kepada pejabat peguam negara nanti. Tapi bagi kita akademik, cadangan-cadangannya begitulah. Itu pendekatan saya. Saya mungkin salah, ada pandangan yang mungkin benar kan. Tapi bacaan saya begitulah falsafah perundangan di Malaysia, falsafah penghakiman di Malaysia. Kalau kita mahu ubah falsafah penghakiman itu, kita buat macam ni, kita buat yang open ended ni, dia akan memerlukan majlis penerangan yang berterusan, banyak yang kita akan sentiasa buat. Tapi sebenarnya tidak salah juga kalau kita perincikan. Tidak salah juga kalau kita perincikan. Dua-duanya ada, cuma kalau bagi saya buat pertimbangan, saya lebih perincikan jenis-jenis kesalahan. Itu saya jujur dari segi pembacaan saya lah. Ya. Saya sudah jawab ke? Confused tu. Tapi saya fikir itulah, kalau kita kata hukuman-hukuman itu tidak disebut dengan namanya, dia tidak salah. Tapi dari segi penerimaan masyarakat, dia akan menjadi payah untuk kita perjelaskan. Kedua, dari segi falsafah perundangan, susah untuk kita menjelaskan. Baik, dan kalau perincikan, ia lebih jelas dan lebih mudah untuk kita perdengarkan ataupun jelaskan kepada masyarakat. Dan ini peluang ini kita masih boleh lakukan, bukan kerana kelemahan wording itu menjadi satu kegagalan kepada usul ini. Tidak boleh menjadikan wording yang begitu sebagai satu alasan untuk menolak usul ini. Wallahu a'lam. Saya sebagai seorang rakyat, sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah, tiap-tiap hari saya merasakan begitu kesal dengan penghidupan rakyat Islam Malaysia yang telah tidak lulus. Allah menguji kita umat Islam dengan ujian yang cukup ringan. Dan ujian ini pada penilaian saya, nak sebut pada malam ini, banyak yang tidak lulus. Ujiannya apa? Lontaran hukum hudud kepada masyarakat. Ada Allah bagi peluang, usaha Kelantan, usaha Terengganu nak melaksanakan hudud sebagai suatu ujian. Umat Islam terimakah tidak terima undang-undang hudud ini? Kita nak masuk mana? Nak masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nak tolong tegakkankah, ataupun wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu bantu orang yang nak membuatkan dosa dan permusuhan. Dia membantu untuk melaksanakan hudud itu termasuk wa ta'awanu. Kalau tak bantu dia, kita bantu kepada permusuhan. Artinya kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini, saya ulang balik, kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini, apa jadi? Saya ada homework, balik baca surah At-Taubah ayat 63 sampai 68. Yang ini khusus panjang ayat ini, 3 ayat, 63, 68, berapa 5 ayat, 4, 5, 6, 7, 8.
Ayat ini berbunyi, alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul azim yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, sampailah kepada azabun muqim. Saya tengah makna dia. Allah sebut, tidakkah mereka itu mengetahui, tu alam ya'lamu, tidakkah mereka itu penentang hukum ni mengetahui bahawasanya siapa sahaja yang menentang hukum Allah, menentang hukum Rasulullah, maka baginya neraka Jahannam yang kekal abadi dalamnya. Yang demikian itu suatu kehinaan yang paling besar. Orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, luarnya Islam, dalamnya tidak Islam, mereka amat takut kalau Allah membukarkan rahsia mereka, memberitahu isi hati mereka. Katakan kepada mereka, kamu olok-olokkanlah, permain-mainkanlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap memberitahu kepada kita mereka itu munafik. Dan kalau kamu tanya orang-orang yang memperolok-olokkan hukum Allah Ta'ala ini, menentang hukum ini, mengapa kamu menentang hukum Allah Ta'ala? Mereka akan jawab, kami bukan menentang, kami hanya main-main saja, bukan tentang sungguh. Nakhudu wa nal'ab ini kami hanya bermain-main sahaja, kami tak serius. Kami tahu hukum wajib, tapi kami cari jalan ni, kami hanya tak serius menentang. Qul, jawab kepada mereka, adakah dengan hukum Allah, ayat-ayat Allah, hukum Rasul, kamu nak mempermain-main, kamu tidak serius? La ta'tadiru, jangan mencari sebarang excuse, jangan cari sebarang alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sebenarnya